Nina cakap terus terang, Nina bukannya seorang manusia yang pandai nak membaking ni. Tidak ya. Tapi bila buat roti boy ni, tak sangkalah pula menjadi senang je rupanya. Nina boleh buat, anda kat luar tu lagilah boleh buat. Jom. Okey, Nina pakai tepung yang ni tau. Masukkan 3 cup tepung roti ni, gula juga, instant yeast dan juga garam. Penting tau. Lepas tu kita gaul sampai rata dulu. Barulah masukkan telur dan juga 1 cup fresh milk. Susu tu kena suam-suam kuku tau. Lepas tu uli dia sampai tak melekat kat tangan. Okey, dan Nina masukkan sikit butter. Kita uli lagi sampai dia licin. Tapi ni Nina buat tak berapa licin sebab dalam keadaan yang kita nak try cuba kan. Macam ni je. Lepas tu Nina terus perap sampai dia jadi 2 kali ganda lah. Dan sebelum tu Nina potong jadi cube kita punya butter. Dah kembang macam ni, Nina just bagi 4. Sebenarnya boleh je nak bagi 6 tapi Nina macam tak sabar seorang 2 ketul kat rumah ni kan. Dan lepas tu Nina perap sekali lagi dalam 40 minit macam tu. Lepas tu sebentar nak tunggu dia kembang tu, Nina buatlah dia punya topping. Masukkan butter, gula, telur, tepung gandum dan juga perisa yang anda suka. Nina bagi 2. Satu Nina buat perisa white coffee, satu lagi Nina buat perisa Milo. Macam tu ya. Dan lepas tu masukkan kat dalam piping bag macam ni. Lepas tu dah kembang kita punya dough tadi. Teruslah toppingkan dia kat atas dan bolehlah bakar. Simple je kan. Dah siap roti boy. Nampak tu lawa Nina buat 4 tapi 1 encik suami dah makan awal. Okey dah, tu je. Simple je kan. Jom buat. Itu saja tu kali ni. Bye bye.